11 Disember 1999 upacara angkat sumpah Menteri Besar Kedah ke-8. Pada hari ini dalam tahun 1999, Yang Berhormat Datuk Haji Syed Razak bin Haji Syed Zain Barakbah, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kubang Rotan mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Kedah di hadapan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman di Istana Anak Bukit, Alor Star, Kedah. Pelantikan Menteri Besar yang ke-8 ini dibuat bagi menggantikan Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Sri Sanusi bin Junid yang sebelum ini memegang jawatan tersebut sehingga pilihan raya umum ke-10 pada 29 November 1999. Beliau dilihat sebagai calon paling sesuai bagi jawatan ini memandangkan pengalamannya yang luas dalam pentadbiran negeri Kedah. Selain daripada menjadi adun sejak tahun 1986, beliau juga dipilih sebagai Exco Negeri sejak tahun 1992. Jawatan Exco terakhir yang disandang oleh beliau ialah pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan sewaktu era Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Sanusi sebagai Menteri Besar.